Pempengaruh Ahmad Aslam akhirnya tampil di hadapan media, tapi bukan untuk menjelaskan, sebaliknya memilih untuk diam. Kes yang melibatkan pengesahan lafaz rujuk dan cerai antara dia dan isterinya, Marisa Danya, baru saja selesai dibicarakan di Mahkamah Syariah Wilayah Persekutuan. Namun, bila ditanya, Aslam hanya beri jawapan ringkas. Perbicaraan dah selesai, saya cuma minta semua doakan yang terbaik. Tiada penjelasan panjang, tiada cerita lanjut. Baginya, segala keputusan sekarang terletak sepenuhnya di tangan mahkamah. Saya tak ada apa nak komen, kita tunggu saja. Di sisi lain, Marisa juga tidak banyak berkata. Bila ditanya sama ada dia menangis sepanjang proses itu, jawapannya pendek. Tak, ringkas tapi cukup meninggalkan tanda tanya. Menurut Peguam Syariah yang mewakili Aslam, Muhammad Amar Yasir Ahmad Nazri, kedua-dua pihak sebenarnya sudah memberikan keterangan kepada hakim. Namun begitu, beliau juga memilih untuk tidak mengulas lebih lanjut tentang status hubungan mereka. Semua masih menunggu keputusan rasmi daripada mahkamah. Dalam masa sama, disahkan tiada sebarang permohonan baharu difailkan oleh pihak Marisa. Apa yang pasti, keputusan kes ini belum berakhir. Tarikh untuk keputusan seterusnya akan ditetapkan, tapi tidak didedahkan kepada umum atas permintaan kedua-dua pihak. Kadang-kadang, dalam situasi seperti ini, diam itu sendiri sudah membawa 1000 makna. Dan bila kedua-duanya memilih untuk tidak bercerita, mungkin hanya masa yang akan menjawab segala persoalan. Terima kasih kerana menonton Chua Viral TV. Jangan lupa like, komen dan subscribe untuk terus dapatkan update terkini tentang dunia hiburan Malaysia. Jumpa lagi di video seterusnya. Stay tuned untuk lebih banyak kisah sensasi.